Bismillah, Assalamualaikum. On the way balik tadi, tinggal solat. Lepas tinggal solat, ada panggilan masuk, nak suruh buat pemagaran pada malam ni. Saya kata, Ana kata malam ni tak boleh, petang ni ada kosong. Jadi boleh masuk petang ni kalau nak. On the spot terus. Pukul 3, tolong pagar kedai makcik, ada masalah sikit. Makcik ni adalah macam regular customer lah. Asalnya banyak kes dah dengan dia. Mula-mula anak tak tahu kenapa sakit, pergi hospital tak ada apa, pergi hospital pergi itu begini tak ada apa. Cucu dia. Lepas tu cucu lagi kena naik campak, panggil anak juga. Lepas tu ayah dia kena kencing manis, jadi melaluk. Lepas tu sekarang ayah dia pun dah, suami dia pun dah baik, dah boleh kerja, dah boleh jalan-jalan dah, daripada tak boleh berjalan, alhamdulillah. Lepas tu kali ni dia panggil untuk buat pemagaran kedai. Dia cakap 2 hari ni memang saya drop. Saya kata insyaAllah anak ikhtiar, mudah-mudahan menjadi asbab pada larisnya berkatnya perniagaan ni. InsyaAllah hanya ikhtiar. Apa-apa pun Allah yang tentukan segalanya. InsyaAllah mudah-mudahan memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum. Jazakallah khairan.